Dana untuk kebajikan umat Islam mesti diuruskan dengan penuh integriti. Kes tikam pelajar reman terhadap suspek disambung seminggu lagi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 1 tengah hari. Dana yang diamanahkan untuk kebajikan umat Islam mesti diuruskan dengan penuh integriti, amanah dan ketelusan. Kerajaan tidak akan bertolak ansur terhadap sebarang bentuk penyelewengan, rasuah atau salah guna kuasa, khususnya membabitkan pengurusan dana zakat. Tindakan tegas akan diambil terhadap mana-mana pegawai atau staf yang terbabit mengikut undang-undang. Jaminan diberikan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar. Beliau berkata demikian menerusi satu kenyataan. Datuk Dr. Muhammad Naim mengulas dakwaan salah guna kuasa dan penyalahgunaan dalam pengurusan bantuan dana zakat di bawah salah satu agensi agama. Katanya siasatan dalaman telah dimulakan dan laporan rasmi juga telah diserahkan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bagi siasatan lanjut. Di Kelantan, polis memperhebat pemantauan terhadap madrasah, pondok pengajian agama dan tahfiz susulan pendedahan hampir separuh institusi berkenaan tidak berdaftar dengan pihak berkuasa agama negeri. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusuf Mamat berkata, penemuan itu hasil semakan bersama Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan MAIK. Terutama sekali di pusat-pusat pengajian agama yang banyak yang tak berdaftar. Bila tak daftar ni, kita bimbang takut tempatnya jadi tempat money laundering dan sebagainya. Banyak ramai kata founder ni bukan di Kelantan saja, daripada luar melabur datang, bukan melabur kerana nak doa lah, harapan doa daripada abuya dan sebagainya, sanggup bagi 1 juta 2 juta dan sebagainya. Yang ni kita nak pantau, takut ada unsur-unsur pengubahan wang haram. Dan dari segi hak MAIK lah, ajar resap dan sebagainya, kita akan sentiasa bersama dengan Majlis Agama Islam Kelantan untuk menyelesaikan masalah. Datuk Muhammad Yusof bercakap dalam sidang media selepas perhimpunan bulanan warga ibu pejabat kontingen IPK di Kota Baru. Dalam pada itu, orang ramai turut dinasihatkan supaya menyemak status pusat pengajian sebelum menderma atau membuat pelaburan. Dalam hal lain, Ketua Polis Kelantan berkata kerajaan meluluskan peruntukan 1.5 bilion ringgit bagi pembinaan tembok keselamatan di sempadan Malaysia-Thailand di negeri itu. Menurut Datuk Muhammad Yusof, perkara berkenaan dimaklumkan oleh Majlis Keselamatan Negara MKN baru-baru ini. Beliau berkata tembok keselamatan akan dibina di sepanjang sempadan dari Tumpat hingga ke Tanah Merah. Struktur itu nanti bukan sahaja berperanan mengekang kegiatan penyeludupan dan jenayah rentas sepadan, tetapi juga berfungsi sebagai benteng banjir. Kes tikam pelajar di Petaling Jaya, Selangor pada 14 Oktober lepas. Reman terhadap pelajar lelaki itu yang disyaki menikam seorang pelajar perempuan di sebuah sekolah menengah di Bandar Utama minggu lalu disambung 7 hari bermula esok. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya ACP Syamsuddin Mamat berkata, perintah reman terhadap remaja 14 tahun itu dikeluarkan di Mahkamah Magistrate Petaling Jaya pagi tadi. Dalam kenyataan dikeluarkan, beliau turut memaklumkan kertas siasatan akan dirujuk kepada Timbalan Pendahulu Raya esok untuk arahan lanjut. Semalam, ACP Syamsuddin mengesahkan polis telah merakam keterangan daripada 148 individu bagi membantu siasatan. Sementara itu, Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berikrar memperbaiki kelompongan dalam sistem keselamatan sekolah. Beliau berkata beberapa insiden yang berlaku kebelakangan ini menjadi peringatan penting untuk Kementerian Pendidikan menyusun semua mekanisme bagi memastikan ekosistem sekolah lebih selamat. Fadlina berkata demikian menerusi hantaran di media sosial. Katanya beberapa perbincangan turut diadakan bersama pasukan kementerian berhubung penambahbaikan aspek keselamatan di sekolah dan disiplin murid seperti yang diputuskan Jemaah Menteri. Beberapa langkah tambahan akan diumumkan dalam masa terdekat. Malaysia Tumpuan Dunia, Sidang Kemuncak ASEAN ke-47 dan sidang-sidang kemuncak berkaitan. ASEAN Malaysia 2025, keterangkuman dan kemampanan.
Universiti Awam dan Institusi Pendidikan Tinggi Swasta IPTS di sekitar Lembah Kelang diberi pilihan menjalankan sesi pengajaran dan pembelajaran PDP sepanjang sidang kemuncak ASEAN ke-47. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT menerusi kenyataannya menyebut sesi PDP boleh dijalankan secara dalam talian atau fizikal. Sebagai itu, pihak Institusi Pendidikan Tinggi IPT terlibat diminta untuk membuat semakan lokasi, masa dan tarikh laluan yang ditutup sepanjang tempoh persidangan itu dari 26 hingga 28 hari bulan ini. Langkah itu bertujuan menentukan keperluan PDP secara dalam talian untuk memastikan warga IPT tidak terkesan dengan penutupan jalan berkenaan. Kemudahan yang diberikan bagi memastikan kesejahteraan warga IPT dan membolehkan mereka merancang pergerakan masing-masing. Media sebelum ini melaporkan 6 lebuh raya dan 25 jalan utama di sekitar Lembah Kelang akan dilencongkan secara berperingkat bersempena sidang kemuncak ASEAN ke-47. Kepengerusian ASEAN Malaysia 2025, keterangkuman dan kemampanan. Berita seterusnya. Tabik urus yang baik menjadi asas kepada keberkesanan setiap dasar yang dilaksanakan kerajaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan setiap polisi yang diwujudkan perlu berteraskan tata kelola baik bagi memacu pembangunan. Bila memberi amaran, usaha reformasi dan anjakan paradigma tidak akan berjaya sekiranya kegiatan rasuah dan penyalahgunaan kuasa terus berleluasa. Datuk Seri Anwar berkata demikian dalam ucap tama pada Forum Ilmu PNB di Ibu Negara. Korea Selatan dan Malaysia menandatangani perjanjian untuk saling mengiktiraf persenjilan kelayakan terbang bagi pesawat tentera masing-masing. Menurut Agensi Perolehan Pertahanan negara itu, perjanjian tersebut yang pertama seumpamanya antara Korea Selatan dengan negara Asia. Di bawah perjanjian itu, kedua-dua pihak akan mengiktiraf persenjilan kelayakan terbang pesawat tentera buatan masing-masing. Yang penting bagi menentukan kesesuaian sesuatu pesawat untuk penerbangan selamat. Korea Selatan akan melaksanakan persijilan bagi 18 pesawat pejuang ringan FA-50 yang akan dibekalkan kepada Malaysia. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump akan mengadakan lawatan ke 3 buah negara Asia dalam masa terdekat. Memerti laporan agensi berita Kyodo, Trump berkata beliau akan membuat lawatan Jepun dan Korea Selatan selain Malaysia. Pada masa sama menegaskan hasratnya untuk terus bersikap baik terhadap China. Meskipun ketegangan perdagangan antara Amerika dengan China kembali meningkat, Trump sekali lagi menzahirkan pada nada optimis itu dalam sidang media di Washington. Beliau sebelum ini berulang kali menyatakan perkara sama menjelang kemungkinan pertemuannya dengan Presiden China Xi Jinping minggu depan di Korea Selatan. Manakala ini merupakan kali pertama Trump secara terbuka menyebut rancangan lawatan beliau ke Malaysia dan Jepun. Sebuah pertubuhan hak asasi Palestin memberi amaran mengenai kemerosotan kesihatan Muhammad Jamal Al-Natshir. Pemimpin kanan Hamas itu kini ditahan di penjara Israel sambil menuduh rejim itu melakukan pengabaian perubatan dan penyiksaan secara sengaja. Pusat Kajian Tahanan Palestin bimbang Israel mungkin sedang berusaha untuk membunuh Natshir melalui pengabaian rawatan perubatan. Al-Natshir yang menghidap pelbagai penyakit kini mengalami kemerosotan kesihatan yang teruk termasuk kehilangan ingatan dan kekeliruan. Beliau ditahan pada Mac 2025. Kejohanan skuash terbuka Amerika Syarikat pemain wanita negara Essie Vasanggari tersingkir pada pusingan kedua. Pilihan ketujuh kejohanan tewas kepada pemain ranking ke-18 dunia dari Mesir Sana Ibrahim 11-13, 12-10, 9-11, 10-12. Perenang kebangsaan Q Ho Yan antara 3 atlet yang disenarai pendek bagi merebut gelaran olahragawan wilayah persekutuan. Pengarah Majlis Sukan Wilayah Persekutuan Nik Ahmad Zahiruddin Nik Salih berkata pengadukan itu akan diadakan pada Khamis ini. Ia bersempena dengan Majlis Anugerah Sukan Wilayah Persekutuan 2023-2024. Ho Yan disenaraikan bersama pemain pemanah kebangsaan Alang Arif Akil Muhammad Ghazali dan penerjun negara Nur Qayyum Nazmi Muhammad Nazim. Gelaran olahragawati menjadi rebutan pemanah elit kebangsaan Ariana Nurdania Muhammad Zaidi, juara dunia bowling padang 2023 Nur Ain Nabilah Tarmizi dan atlet muda wushu Kwan Yongjin. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.
Dana untuk kebajikan umat Islam mesti diuruskan dengan penuh integriti. Kes tikam pelajar reman terhadap suspek disambung seminggu lagi. Sekian berita yang disunting oleh Effendi Abdul Karim dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, rakyat disantuni. Assalamualaikum.